Okey, jom kita terus selami satu topik yang sangat menarik dalam silibus matematik tambahan tingkatan 5 kita hari ini. Kalau anda fikir kalkulus tu sekadar hafal formula yang kaku, mari kita ubah perspektif tu. Sebenarnya, kalkulus adalah tentang memahami sistem yang dinamik. Hari ini, fokus penerangan kita adalah pada bab 2.3, iaitu pembezaan peringkat kedua. Kita nak rungkai rahsia macam mana lengkung tu terbentuk dan apa yang jadi bila kita kaji perubahan kepada perubahan tu sendiri. Memang mind-blowing. Ini peta minda kita untuk sesi penerangan hari ini. Kita ada 5 fokus utama dari mula sampailah habis. Kita mulakan dengan bahagian pertama, misteri kadar perubahan. Asasnya macam ni. Kita semua dah tahu dari bab sebelum ni yang terbitan pertama tu beri kita nilai kecurunan, betul tak? Tapi, cuba fikir sejenak. Apa jadi kalau kecurunan tu atau kadar perubahan tu sendiri yang sedang berubah? Senang cerita, bayangkan anda tengah pandu kereta. Terbitan pertama adalah kelajuan anda. Tapi kelajuan tu bukan sentiasa sama kan? Kadang-kadang kita tekan minyak pecut, kadang-kadang kita brek. Kadar perubahan kelajuan itulah yang buatkan pemanduan tu jadi dinamik. Dan disitulah bermulanya persoalan kita tentang graf matematik hari ini. Seterusnya kita masuk bahagian kedua, konsep pembezaan peringkat kedua. Bila kita letak dua-dua konsep ni sebelah menyebelah, nampak sangat jelas yang pembezaan peringkat kedua ni bukanlah satu raksasa matematik yang baru. Ia cuma kesinambungan logik daripada apa yang kita dah buat. Kalau terbitan pertama beritahu kita sama ada lengkung tu tengah naik atau turun, terbitan kedua pula beritahu kita seberapa cepat benda tu menaik atau menurun. Kira macam kita dah upgrade alat analisis kita ke level yang seterusnya. Okey, bahagian ketiga, memahami tata tanda matematik. Bila tengok simbol D kuasa 2Y per DX kuasa 2 ni, nampak rumit gila kan? Kuasa 2 tu duduk dekat tempat yang nampak agak pelik. Tapi sebenarnya tak langsung. Dari segi logik, ia cuma arahan ringkas yang suruh kita aplikasikan balik proses pembezaan ke atas satu fungsi yang memang kita dah bezakan sebelum ni. So, poin utamanya kat sini, kita sebenarnya cuma cari terbitan bagi terbitan tersebut. Semudah tu. Maksudnya, kalau anda ada f' x, anda ambil je fungsi baru tu dan kenakan balik petul kuasa atau petul rantai kepadanya sekali lagi. Kita cuma ulang je proses mekanikal yang anda dah pun mahir. Kalau kita betul-betul ikut langkah 1 dan 2 secara berturutan ni, proses nak cari terbitan kedua tu jadi sangat mudah dan tersusun. Tapi nak pesan sikit, selalunya pelajar silap bukan sebab tak pandai terbit kali kedua, tapi sebab cuai masa buat algebra dekat langkah 1. Jadi pastikan fungsi anda dah diringkaskan betul-betul sebelum masuk langkah 2. Kalau asas kuat di langkah pertama, yang seterusnya tu kacang je. Sekarang, kita lihat bahagian keempat, aplikasi dalam mencari titik pusingan. Belajar math tanpa konteks ni memang bosan kan? Jadi kita kena tahu apa gunanya benda ni. Matlamat utama dalam silibus 2.44 adalah untuk tentukan titik pusingan dan paling penting nak tahu sifat dia. Titik pusingan ni macam puncak bukit atau dasar lurah pada graf. Tapi macam mana nak tahu titik yang kita jumpa tu titik maksimum di puncak gurung atau titik minimum di dasar lurah? Dekat sinilah hero kita iaitu terbitan kedua mainkan peranan. Memang ada banyak cara nak tentukan sifat titik ni. Nak guna kaedah lakaran tangent pun boleh, tapi makan masa sikit. So, kaedah terbitan kedua inilah shortcut yang paling pantas dan power. Kalau kita kira terbitan kedua dan jawapannya positif atau lebih dari sifar, graf tu tengah senyum. Maknanya ia titik minimum. Kalau negatif, dia masam. Jadi, ia titik maksimum. Dan kalau nilainya tepat sifar, itu mungkin titik lengkuk balas di mana graf tu macam teragak-agak sekejap sebelum sambung gerak balik. Dan yang terakhir, bahagian kelima, kuasa meramal lengkung. Ini benda yang paling hebat sebenarnya. Anda cuma mula dengan satu baris persamaan, tapi dengan kuasa terbitan kedua ni, anda dah boleh bayangkan rupa graf tu bulat-bulat tanpa perlu susah-susah plot mana-mana titik. Terbitan kedua bertindak seolah-olah macam cermin ajaib yang tunjukkan sifat dinamik graf anda, sama ada ia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ia bantu kita faham dan mengawal sepenuhnya model matematik tu. Untuk penutup, cuba layan persoalan ni. Kalau terbitan kedua bantu kita nampak kelengkungan, agak-agaknya apa akan jadi kalau kita berterusan cari terbitan ketiga, keempat dan seterusnya? Dalam dunia fizik, terbitan ketiga ni sebenarnya wujud dan kita panggil ia sentakan atau jerk. Bayangkan kelajuan daya yang tiba-tiba anda rasa bila lift berhenti mengejut. Menarik kan? Dunia kalkulus ni jauh lebih mendalam dari apa yang kita nampak. Teruskan meneroka dan selamat berat math.